Okey, Assalamualaikum tu. Sekali lagi bersama dengan saya Azmi Palung Ming daripada Green Awanza Camping. Okey, video kali ni saya berada di Taman Sedia. Taman Sedia Cameron Highland dekat Tanah Rata. Tuan-tuan pun tahu Taman Sedia sebelah dengan Jabatan Hutan, iaitu campsite Sungai Pauh. Sebelah je kan, campsite Sungai Pauh, Taman Sedia. Di sinilah campsite-nya. Satu lagi campsite yang berada di Taman Sedia Cameron Highland, iaitu Blue Cabin. So Blue Cabin ni bukan saja dia ada taman, dia bukan saja ada tapak camping. So dia ada juga chalet ataupun homestay di belakang sana. Dia ada dua chalet, iaitu diamond dan silver. Diamond lain harga, silver lain harga. So yang saya duduk kali ini adalah tapak campsite. Tak banyak, ada 6 saja. 6 saja tapak campsite. Tapak 1, tapak 2 berada di luar belakang saya ni. So tapak 4 dan 5, tuan-tuan boleh tengok belakang saya juga ni. Yang saya duduk ni adalah tapak 3 dan tapak 4. 3 dan 4. So belakang bumbung ni 5 dan 6. Dia 6 tapak saja. 5 dan 6 tu tapak di luar, kecil sikit, dan harga dia pun kurang sikit. Tuan-tuan boleh survey, tuan boleh tengok TikTok dia lah. TikTok banyak, dekat TikTok banyak berkenaan dengan campsite Blue Cabin ni. So tuan-tuan boleh tengok video ni sampai habis. Saya akan tunjukkan insya-Allah secara terperinci ataupun keseluruhan lah kemudahan yang berada di campsite ni, dan keluasan tapak di campsite ni di Blue Cabin Taman Sedia Cameron Highland. Tonton video ini. Ayam panggang madu strawberry. Ayam panggang madu strawberry. Banyak ni. Ni apa? Adik Aisyah. Berhenti dulu kat sini tu. Okey, kita nak review sikit tapak di Kampung Sedia ni, iaitu Blue Cabin, ya, campsite Blue Cabin. Tuan-tuan tengok yang saya tunjuk ni, ini adalah Taman Sedia Tanah Rata, ya, Cameron Highland. So saya tunjukkan ini dia. Campsite dia kecil saja, hanya 6 tapak sahaja. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, kita masuk. Ini jalan masuk dia. Ya, jalan masuk dia. Tuan-tuan boleh parking kereta di sini. Tuan-tuan masuk sini, tuan boleh parking lah. Okey, ni dia. Kita tunjukkan tuan-tuan. Okey. Ini tapak 1. Ya, ini tapak 1. Ini tapak 2. Ya. Yang ada Widalido ni tapak 2, ni tapak 1. Tapak ni agak besar. Kalau kemah tuan-tuan P8 atau P10 memang boleh masuk lah. P8, P10 memang boleh masuk punya. Tapak 1 dan tapak 2.
So tapak 3 di sini bawah bumbung. Tapak 3, tapak 4 ni bawah bumbung. Tapak 3 dengan tapak 4 bawah bumbung ya. Ni. Ni tapak 3, ni tapak 4. Oh, dengan ada burung-burung kat sini ha. Tapak 4. Dan tuan-tuan bolehlah lepak-lepak kat sini, rehat-rehat kat sini. Kan? So, ni tapak 5, tapak 6. Ya, tapak 5, tapak 6 agak kecil. Sesuai untuk dom kecil-kecil. Dom kecil-kecil ada 2 tapak. Kalau SWS tu besar dia boleh 4 biji boleh masuk. So dia ada ruang sikit lebih sana. So dia ada juga ruang lebih sana. So sekiranya sempit nak buat tempat common area, tuan-tuan boleh lah bawa kemari. Di sini ni ada ni. Ni boleh lah ambil di sini. Ni ruang ni kosong. Tuan-tuan boleh ambil ruang sini. So ni dia. Tapak 4, tapak 3. Betul-betul di taman sedia. Tuan-tuan tengok. Ramai hari ni Isnin. Ramai orang. Serupa macam hari cuti juga. Ramai orang. Ya, kat taman sedia ni. Kat situ nak beli strawberry. Kat situ pun ada. Okey, nampak? Tengah-tengah tu nampak strawberry abang yang warna merah tu. Saya zoom sikit lah. Oh tu. Abang ke opah ke semua ada dekat situ. So tengok parking ni pun penuh ni. Parking tengah tu penuh parking tu. Okey. Kalau tuan-tuan terus ke sana, tuan-tuan tengok yang ada pemancar tu. Tu pintu masuk Jabatan Hutan untuk pergi ke campsite Sungai Pauh. Dekat saja kan. Kemah di sini untung makanan banyak. Ya, tak ada gaduh nak masak ke apa ke. Boleh kemah kat ni, taman sedia ni. Okey, inilah kawasan dia. Okey ni. Okey. Boleh rehat kat sini. Boleh rehat kat sini. Ni dah siap payung, siap bangku ni untuk yang berkemah di sini. Bolehlah guna. So saya nak tunjukkan kemudahan. Ini kemudahannya untuk para camper ada kat sini. Para campers ada kat sini. Kita tunjuk dulu. Kita tunjuk ke belakang sebab kita pergi ke dekat toilet dia. Toilet dia di sini. Di sini kasut dah sediakan. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Ni dia. Di sini pun ada sinki dan cermin. Ni toilet lelaki dan perempuan ni sama. Sini boleh digunakan. Tu dia duduk ya. Ni duduk, pasang lampu mana ke? Sekejap, tak. Mana ke lampu? Sini. Oh, lalu. Tu dia. Tu dia. Okey. Heater dia. Water heater ni boleh. Yang sini memang sejuk lah, wajib ada. Okey, ni pun sama juga. Ni pun wajib ada. Water heater ada. Ada. Okey, tutup. Tu dia. Okey, ni bilik air dia bersih, cantik. So, dekat je dengan tapak, nampak? Dekat. Okey, kita bersama dengan Utami. Ni. Dia bertugas di sinilah. Okey, kita tanya sikit Utami ni. Tapak nombor 1. Ya, di tapak nombor 1. Ini Nombor nombor 2. 2. 3. 4. 5 dan 6. 5 dan 6. Kecil lah. Ya, kecil. Okey, lepas tu sebut pula dah. Dengan harga berapa? Tapak 1, tapak 2, mana semua sama lah. Tapi rasanya yang ini 90. Yang ini 90. Yang sini Ini saiznya 12 x 12 kaki. 12 x 12. Yang 4 dan 5. 4 dan 5. 5 dan 6. 5 dan 6. 12 kaki. Dengan 20 x 20 kaki. 20 x 20. Rasanya ini bukan lebih 18 ke harga? Ya. Kan? 18. Itulah. Pasal dah tengok dia punya tu kan? Oh ya. Okey. Lepas tu kemudahan dia ada? Ada peti ais, Peti ais. ada air, ada surau.
Boleh guna. Boleh guna semua. Dan bilik air pun ada. Bilik air pun ada. Okey. Di dalam ni tak boleh makan lah. Tak boleh, untuk rehat je. Untuk rehat dan solat Ya. di situ dan boleh ambil air tadi. Bila nak basuh pinggan ke cawan ke kena guna singki kat luar. Guna singki luar. Okey. Ni tadi daripada apa tadi lupa nama lah. Saya Utamin. Utamin. Utamin namanya. Dia pakai. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Okey, sama baik. Okey, kita nak tanya apa homestay apa namanya? Sama juga, Blue Cabin juga. Blue Cabin sama je. Blue Cabin juga dia ada homestay. Ada 3 unit. 3 unit. Satu unit namanya Diamond Cabin. Diamond Cabin ada 2 tingkat, 3 katil queen semua. Okey. Bila untuk Silver Cabin, katil queen 1 dengan single 1. Okey. Kalau yang diamond tadi 400. 400. Dan silver 300 satu malam. Silver 300 satu malam. Ya. Okey, kita pergi ke dalam ya. Kemudahan di dalam ni ada surau. Gunakan kasut yang telah disediakan, contoh macam ni. Letak, tuan-tuan boleh guna. Okey, sama juga di sini. Ada dia punya, tak boleh mokok. Okey, kita tengok di sini ya. Dilarang merokok. So guna slipper yang digunakan telah disediakan. Kasut sarung tak boleh, tidak boleh bawa makanan. Okey, kita masuk ke dalam. Okey, dia ada peti ais. Ya, disediakan peti ais, tuan-tuan boleh letaklah makanan sejuk beku tuan-tuan di sini. So, siapa yang datang kemari tak perlu bawa air sebab kita dah ada koko ni. Okey, dah ada ni. Singki pun kita ada. So, ada singki lagi di sini. Ada lagi singki di sini. Di dalam ni semua boleh guna. So, tuan-tuan boleh rehat-rehat di sini. Kalau rasa di luar tu apa nak ajak kawan-kawan datang sembang-sembang ke kan. Rakan-rakan kamper nak sembang, boleh bawa di sini lah. So, ni pun ada. So, dia apa, peti sejuk beku pun ada di sini. So ni untuk rehat makan, tak boleh makan, lupa tak boleh makan dekat tadi. So ni surau. Ni surau, ya. Surau semua lah, lelaki perempuan di sini surau. Tapi kalau kata perempuan ramai, lelaki boleh je solat kat sini, tak ada masalah kan. Okey, ni dia. Ni dalam ni kita boleh guna. Dalam ni kita boleh guna ya. Dalam ni semua kita boleh guna. Tak ada masalah. Guna. Pelak banyak. Plug point kat sini pun ada. Kat sana pun ada plug point 2. Ya. Kat sana pun ada 2. Kat sana ada lagi. Banyak plug point banyak dalam tak gaduh. Okey, ini rumah owner dia. Tengok ada CCTV tu. Ini rumah owner dia. Sebelah saja dengan tapak campsite. Okey, ni dia. Ini rumah owner dia. Ni rumah owner. So ni rumah owner, cantik bunga dia, warna putih. Ni owner dia. So ni cabin dia, Blue Cabin dia. Ni homestay. Ada yang diamond dan ada yang silver. Dia lain harga-harga. Harga dia lain-lain lah. So tu dia. Tuan-tuan nak buat tempahan tu nombor telefon dia ya. Nombor telefon dia. Tuan-tuan nak buat sebuah tempahan sama ada homestay ataupun tempat campsite. So ni dia. Okey, ni dia. Taman sedia. Senang sangat cari. Nak cari campsite ni sangat senang. Okey. Okey, kita ambil sudut campsite daripada sudut tapak 1. Tapak 1, tapak 2. So tapak 3, tapak 4, tapak 5, tapak 6 belakang sana. So ni tadi. Bilik air, surau, tempat rehat, peti ais, semua ada kat sana.
Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berserono beramai-ramai. Longkai pergi camping, bawa kemah, bawa kasut. Jangan lupa bawa sleeping bag, nanti sejuk tak boleh tidur. Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berserono beramai-ramai. Unggun kita nyalakan, makan marshmallow sambil bergurau. Dengar bunyi jangkrik berdetang, bintang di langit bersinar terang. Jom, 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 jom ikut palung camping. Jom, 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 berserono beramai-ramai.